Anak rimba bermain di titi. Air mengalir tenang di halaman. Bicara buku tujuan saya di sini. Mohon dengar hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi oleh kedua-dua ibu bapa tercinta ialah Nur Zafira binti Zahruddin dari Sekolah Kebangsaan Jalan U3. Hobi saya adalah membaca buku dan saya juga gemar mendengar muzik sebagai haluan telinga. Cita-cita saya pula adalah ingin menjadi seorang peguam yang berintegriti dalam menegakkan keadilan. Pada hari ini, saya ingin membicarakan sebuah buku yang cukup menyentuh hati dan penuh inspirasi. Buku ini mengisahkan perjuangan seorang remaja dalam mengejar impian meskipun duka masih bersisa di hati. Sedikit tentang buku ini hasil penulisan daripada seorang penulis yang tersohor bernama Ain Maisarah. Buku ini diterbitkan oleh Blink Books yang Berhad pada tahun 2018. Buku ini bertajuk Kaki Tidur Skor A. Di sekolah Seri Bangsa, nama Sarah bukan asing. Dia ialah pemain bola jaring yang hebat. Lontarannya tajam, langkahnya lincah dan semangatnya membara. Tapi tahukah anda, di sebalik senyumannya tersimpan satu kejadian yang tidak semua tahu. Pada 5 tahun yang lepas, kakaknya Tasha, seorang pemain handaran sekolah, meninggal dunia akibat kemalangan. Sejak hari itu, Sarah berjanji di dalam hati, "Aku akan teruskan perjuangan kakak. Aku akan jadi seperti dia, malah lebih baik." Sarah berusaha gigih. Dia membawa pasukan sekolah menjuarai kejohanan daerah. Dan selepas 5 tahun, Sekolah Seri Bangsa dipilih ke peringkat negeri. Namun, satu cabaran besar menanti. Pihak sekolah menetapkan beberapa syarat kepada setiap pelajar yang ingin mewakili sekolah. Mereka wajib lulus dalam semua subjek. Masalahnya, Sarah bukan pelajar yang cemerlang. Dia kaki tidur di dalam kelas dan malas mengulang kaji. Tetapi, Sarah tidak berputus asa. Dia bangkit, belajar siang dan malam, bertanya guru, membuat nota dan mengulang kaji tanpa henti.